Tengok kau tengok abang ni tunjuk dalam kastong apa dah. Udang Maggi loh. Kuati tu orang Maggi. Ambil kau ya temu. Kan udang. Ada aku tinggi 3 doh. Ni nak rambut dia buat. Assalamualaikum awak-awak. Ahmad. Okey awak-awak. Hari ni saya mari ke tempat orang jual upang boh. Dikatakan bahawa upang udang hidup ni antara upang yang paling mudah lah ikan nak makan. Jadi untuk fighter-fighter mancing, memang seharusnya kena cari upang udang lah, upang udang hidup. Sekarang ni saya ada dekat kedai abang kita ni, Abang Malik kita di sini Kuala Libar tau. Kuala Libar di depan Petronas buat kedai dia. Dia memang membekalkan pelbagai jenis udang lah. Jadi jom kita tanya dia, kita sembang panjang. Baik okey awak ni tahu boh. Udang. Banyak boh, stok banyak boh untuk kaki-kaki mancing. Memang recommend lah untuk datang ke kedai Abang Malik kita ni. Jadi ni lah Abang Malik kita. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Terima kasih bang sebab sudi terima saya lah untuk tanya sedikit pasal upang udang ni. Ya. Jadi abang jual udang apa? Spesies udang dia bang? Ni udang putih kolang. Udang putih kolang. Maknanya memang menjadi pilihan lah untuk kaki pancing. Ya. Kalau kita tengok ni macam-macam saya berapa yang bang? Ni saya RM10 16 ekor. RM10 16 ekor. Lebih kurang 1 kilo 100 ekor. 1 kilo 100 ekor. 100 ekor. Biasanya orang beli banyak mana bang? Biasa untuk uang upang. RM10 lah biasa. RM10, RM15 gitu lah. Boleh 16 ekor. Dah. RM10 16 ekor dia. RM10 16 ekor. Untuk saiz ni ya. Ya. Biasa untuk ikan dia besar ni bang. Ni biasa ebek. Dia memang hidup lah. Ni udang hidup lah. Ni kalau orang nak beli tu kena bawa tong yang ada potong macam ni ada beli air, isi air, ada oksigen. Jadi lama dah abang naik udang ni? Lebih kurang 15 tahun. Lama tu. Memang sini tempat dia? Mula-mula dalam kampung. Bila dalam kampung nampak macam ke stok macam kita terbit luar ni. Gitu. Jadi setakat duduk kat luar ni memang sambutan tu mudah biasa ada lah. Pasti mudah tepi jalan je. Sebab tepi jalan besar ni boh. Tu Petronas Kuala Libar. Sini je kedai Abang Malik kita boh. Kalau awak tengok ni saiz berapa inci bang? Ni lebih kurang 4 inci. 4 inci ya. Tapi memang sesuai lah untuk ngai ikan laut. Untuk laut. Tapi saya tengok ya udang belah ni. So bang ni. Ni udang ni. Ni berapa kita tengok. Ni buat upang kau? Ni upang biasa buat ngai kakak putih. Gitu. Ni abang jual berapa ekor? Ni dalam RM1.20 ada. Dia atas saya ada RM1 gitu lah. Gitu. Ya, jadi antara dua saiz ni kau ni kau paling dapat sambutan. Biasa ni lah. Nu lah tau. Kau kecil sikit badan tu ada dah. Cik ada. Ada kau? Dia udang ni campur-campur dalam ni? Dia campur. Dia pilih dia nak awak kasar, dia ambil kasar. Dia pilih-pilih. Jadi abang ni pilih sendiri? Dia kena pilih sendiri. Ikut anda nak ambil anda? Ikut anda. 16 ekor 10 ya? Ya. Itu harga dia. Untuk jelas lagi lah. Sekor 8% sekor. Ada kau orang beli untuk wak masuk ada kau? Wak masuk ada? Ada tau? Ada. Jadi untuk kedai abang ni pukul apa buka bang? Biasa pukul 7.30 pagi. Awal. Pukul 11.30 malam. Tutup. Setiap hari? Setiap hari. Katanya hari Minggu paling ramai orang lah. Dia malam Khamis, malam Jumaat. Satu. Paling ramai tanya orang cuti ya. Jadi untuk kalau ada pertandingan-pertandingan ngai bang, kalau macam orang daripada luar, mungkin daripada Pantai Barat ke mana ke nak mari ngai sini. Jadi dia orang boleh tepuh dulu ke mana udang-udang? Dia biasa boleh. Kadang biasa di mari mesti ada lah. Walk-in je. Walk-in je. je. Maknanya kalau awak tengok masjid terapung tu dekat dengan kedai pok ni.
Jadi orang kenal dah. Saya rasa pun Abang Malik kita ni. Jadi, Abang Malik jual tak biasa dekat tandingan? Oh, dodang. Dodang pada sini. Pada sini. Oh. Jadi kalau ada orang nak booking awal boleh. Kalau kita ambil nombor telefon apa semua. Oh, kalau biasa dia kalau nak mari dia tengok dalam tu lah. Dalam weh lah. Tengok dalam weh. Mana type dia weh kedai ni, kedai udang hidup Malik. Kedai udang hidup Malik. Memang jumpa lah tempat ni. Jadi ni apa stok-stok udang kita hok awak-awak boleh beli lah. Untuk tandingan matching pada 24 hari bulan ni di 10 pasar apa. Jadi Abang Malik, insya-Allah stok memang akan saya ada lah. Saya ada. Akan saya ada Ya. Insya-Allah. Jadi bagi apa tak ada masalah lah. Okey. Jadi sebenarnya rupanya memang bekalan upang hidup ni memang boleh menjadi pendapatan kok Abang Malik. Ya. Abang Malik pun ngai kok katanya tau. Ingat kok. Biasa ingat kok. Biasa masuk tanding kok? Tanding tak biasa. Dengan laut je lah. Oh gitu. Jadi gitulah bos. Saya akan letak nombor telefon kedai Abang Malik kita ni. Jadi awak-awak yang nak cari udang hidup, bolehlah bawa bekas ni bos. Standby bekas dengan orang kata dia gas dia ni. Jadi jatuh bang. Pasung apa udang. Jadi boleh mari cari lah. Gitulah. Jadi baik boy. Selain daripada udang-udang, sini pun ada gok peralatan mancing yang lain. Jadi awak boleh cari lah. Bang, tanya sikit bang. Memang abang memang cari udang untuk betul udang-udang bang ambil lah tu bang? Sini kasar. Ngai mana? Ngai sungai. Boleh buat Maggi bang udang. Apa udang? Tengok kau tengok abang ni tunjuk. Dalam kasar. Apa udang? Udang Maggi tu. Hati tu orang Maggi. Banyak buat abang beli Ekor macam mana? 5 ekor. 3,5 ekor. Mana ni? Pilih tinggi bos, pilih tinggi. Pilih tinggi. Ikut nak tuan dulu. Dah dah. Ada mesin ni. Okey. Udang dalam itu lah. Biasa lama dia tahan apa? Lama dia tahan. Udang udang ada dia tahan dia. Tahan je dia. Biasa kalau dah habis abang balik tok rumah pula lah. Dia tu air kan. Gitu. Gitu apa orang main beli bawa tong sendiri. Sauk sendiri. Lepas tu bayar beres. Malu bayar. Berapa? Tengok bos. Udang banyak bos. Dah ayam ni menipal je. Tahu udang tu. Ada dah pihak dia terbeli bayar tu bos. Tadi terima kasih Abang Malik Okey. Terima kasih banyak Abang Malik. Sama-sama. Allah. Tadi baik apa? Okay, awak-awak. Hari ni saya bersama dengan big boss kita, Abang Erwan kita, yang akan menganjurkan orang kata tandingan memancing di RU10 pada 24 Mei ni, dalam 2 minggu lagi lah, yang menawarkan hadiah bagi saya yang terbesar kot, 100,000 wah. Jadi kita mari dah tengok dah kawasan ni. Jadi kita nak interview lah. Sekarang ni Abang Mu'in pun ada, Abang Erwan pun ada. Dua-dua orang ni, nombor telefon saya akan letak sini. Yang mana awak-awak daftar lagi tu, boleh terus berdaftar lah. Sebab kita ada 1,000 lah je baju untuk diberikan kepada pendaftaran terawal boh. Jadi beres boh. Kita tanya sikit sebanyak dengan Abang Erwan kita boh. Beres boh. Jadi mari kita tanya pula big boss kita Abang Erwan dan Abang Mu'in kita berkenaan dengan tandingan memancing ni. Katanya selepas 2 tahun, sekarang ni baru buat pula. Jadi mana bang Abang Erwan? Okey, assalamualaikum semua. Okey, kita pun kalau ikutkan kita nak masuk ni pun jauh Tapi memandangkan
ramai sahabat-sahabat Pantai Timur minta tolong kita untuk buat juga event dekat sini. Sebab hari tu kita pernah buat event kat sini. Lepas tu jumpa-jumpa dia orang mancing keli apa semua, jadi dia orang jumpa buatlah sekali lagi kan. Itu yang kita cakap tak apalah. Kita cuba jugalah mari kat sini, kita cuba buat sekali lagi game dekat sini kan. Tengok macam mana sambutan lah, tengok sambutan macam mana. InsyaAllah kalau ada sambutan betul, InsyaAllah setiap tahun kita akan buat. Mana setiap tahun kita akan buat satu event besar kat sini. Mana untuk geng-geng Pantai Timur, mana geng-geng selatan pun boleh datang sini kan. Selalu kan geng-geng Pantai Timur akan naik selatan kan. Okey, mana trip ni kalau ada event besar dekat Pantai Timur, mana geng-geng sana pun boleh support sini kan. Mana sama-sama lah. Kita bagi dia orang rasa suasana Pantai Timur pula macam mana kan. Belah sana dah biasa. Jadi kita main pula pantai dekat sini tengok macam mana kan. InsyaAllah lah. Ya, dekat. Jadi kalau ikut peraturan sama je dengan yang lepas. Ya, sama saja. Setahu saya tahun lepas ikan buntal yang menang 1,000 kan. Ya, 105,000. Bukan buntal yang menang 105,000 dekat sini. Mana trip ni kalau ikut dia orang yang dekat sini, trip ni dekat bawa ikan banyak. Mana ebek, orang belang dia bawa memang main-main dekat kawasan-kawasan sini lah. Yang kita dengar orang kampung beritahu lah. Itu pasal kita semangat sikit nak buat ke bawah. Dia kata bulan 5, bulan 6, bulan 7 ni memang ikan banyak. Itu yang kita pun cuba buat juga untuk bulan 5 ni kan. Cuba juga sebelum Raya Haji. Jadi ikan ranking sampai nombor berapa dapat hadiah? Kita sampai 300. Okey, kita buka 300 ranking, kita buat hadiah 300, 400. Kalau dulu kita buat 200 je. Kita buat 200 ranking, ras ranking RM200. Trade ni kita buat 300 ranking, hadiah dia 300, 400, 300, 400. Mana kata nasib lah. Kita buat hadiah buat lubang-lubang gitu. Ada 300, 400, 300, 400. Mana kata random. Mana semua pun besar-besar. Bukan kita kata bayar 170, kita bawa bawah 2,5 tak. Kita bagi hadiah dia 300, 400, 300, 400. Nasib lah. Siapa dapat 300, siapa dapat 400, mana-mana ada rezeki lah. Jadi pada hari berkenaan boleh lagi walk in lah pada hari pertandingan tu. Kita akan buka walk in petang Jumaat 23 hari bulan selepas semalam Jumaat. Okey, kita akan buka kaunter untuk walk in sehingga hari game 24 hari bulan 5 tu. Sampai sebelum game tu kita buka lagi kaunter. Jadi apa lagi yang terakhir kata-kata daripada Abang Iwan lah untuk game ni? Okey, saya harap game ni dapat sambutan lah daripada semua fighter-fighter pantai. Jadi kita pun dah cuba buat yang terbaik untuk game ni kan. InsyaAllah kalau supporter-supporter pantai dapat support game ni, InsyaAllah mungkin kita akan lepas ni kita akan buat lagi, mungkin besar sikit lagi pada ni. Kita tengok macam mana. Kita tengok atas sambutan. Ada sambutan insyaAllah lagi besar kita akan buat. Yang kata refund bas tu macam mana saya lupa. Okey, macam bas, okey, sebiji bas kita akan bagi subsidi RM1,000. Untuk satu biji bas yang luar pada Pantai Timur lah selalu kan. Kita akan bagi satu biji bas RM1,000. Mana kapasiti dia punya bas 42 hingga 44 orang. Okey, kita akan bagi RM1,000 untuk subsidi bas. Dari segi wang hadiah memang jelas, memang dah dah siap. Wang hadiah semua kita standby dah. Dah tak payah risau dah. Duit dah ada standby, kita pun dah buat video semua. Mana duit semua dah ada. Jangan risau dah. Okey, Abang Moi ada kan sepatah dua kata wakil kita di Terengganu lah. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Iwan beri kepercayaan lah kepada saya untuk menguruskan game ni. Okey. Jadi kepada fighter-fighter Pantai Timur harap dapat support game ni. Sebab kita ni sudah benda kekurangan game pantai. Jadi tolong support untuk event yang seterusnya. Itu je lah. Ada satu lah Abang Iwan Ya. Kita jumpa pada 24 hari bulan insyaAllah. Jadi gitulah awak. Ni lah tengok air lenang boh. Sekarang ni dalam pukul 1. Event nanti mungkin bermula daripada pukul 9 Abang Iwan. 9 hingga pukul 1 boh. Jadi insyaAllah lah. Tempat boleh dimuat dalam lebih kurang dalam satu masa berapa? Agak anggaran dalam 3,000 lebih. 3,000 lebih orang boleh muat lah. Ya, kalau ikut kapasiti yang buka ni setakat 4,000 orang, 4,000 orang, kali 5,000 orang boleh masuk. Boleh masuk kan. Cuma kalau 3,000 lebih pun tak ada masalah dia. Mana crowd dia panjang kan. Panjang. Dia sepanjang-panjang dia ni. Sepanjang-panjang ni. Kita ada border dia, border sana sepanjang-panjang tu semua boleh mancing. Tak ada masalah. Jadi gitulah awak-awak. Jadi kita jumpalah pada 25 bulan ni. Tengok apa-apa. Jadi baik boy. Baik. Okey awak-awak. Sekarang ni kita ada dekat orang lama jugalah dalam bidang mancing ni, antara peserta yang akan menyertai pertandingan mancing di Pantai 10 pada 24 hari bulan 5. Jadi kita tanya sedikit pada Abang Makjang kita ni, apa persiapan dia, nampak mesin pun boleh tahan kat bawah. Jadi kau ni Abang Makjang sediaan untuk event, orang kata hadiah besar 100,000 ni. Kalau ikutnya bila game besar gini, maknanya pelatang tu kita kena tengok molek lah. Dari segi mesin tu kena servis lah. So roller dia tu kalau boleh nak musing lah. Gitu lah. Lepas tu kalau tali tu kalau
kalau kata ada bajet lebih, tukar tali baru lah. Kita kalau kata tali tu baru lagi, cek lah. Sebab game seorang aku barang kemungkinan lah putus ke, gitulah. Macam abang sendiri, kebiasaannya abang guna upang je kalau mengair patah. Biasa kalau orang Terengganu kata upang antarabangsa lah, mana makan Melaka, kita kata udang hidup lah. Udang hidup lah, paling mudah kali lah. Paling mudah udang hidup lah. Kalau kata main upang ikan ni macam ikan buluh ke, ikan kunyit Penang tu, dia lebih kepada tuju ikan besar lah. Mana nak makan apa, nak makan insyaAllah lah. Mana untuk podium lah, 1, 2, 3 tu, begitulah. Kalau ikut pengalaman hamba lah. Orang lain ada juga yang mana apa ni, pakar je cara masing-masing ada kata. Macam abang sendiri memang udang lah, udang hidup lah. Kalau ikut mana wajib tu memang buat udang hidup lah. Jadi bang, dia manyuk kat mesin ni, adakah pak-pak uti akan pak-pak diorang lah ikut akan mengair belaka ke, ataupun guna dua je ke? Kalau ikut Pak Putih ni kita servis lah. Kita servis macam mana dia molek dah. Cuma kita pastikan dia macam kata tadi lah, berfungsi dengan baik lah. Sebab pakai kalau ikut pakai dua je, cuma kita akan spare dua di hari game tu. Kalau masalah benda boleh tukar. Tukar kalau yang kata hari game. Kalau hari biasa sekalipun kita kenal saja lah. Kita akan bawa 3 butir juga. Standby. Takut ada benda gitu kena. Sebab kalau biasanya kita jaruk kita dengan dok dekat juga. Begitulah. Kadang-kadang melebihi 20 km akan nak balik pun. Betul dah. Begitulah. Jadi mesin ni bang, walaupun dia kata mesin berjenama tau, harga pun tinggi. Jadi biasa masalah dia ni. Dia kalau ikut roller lah. Roller tu bila tali kadang-kadang kita mancing kawasan air selup, lumpur lah orang kata, dia masuk ke celah roller ni. Kadang-kadang kalau kita dok tengok 2-3 bulan tu, dia jadi lekat. Baring dia karak gitu. Jadi bila roller musim, salah satu faktor bahaya saya rasa. Sebab tali tu dok semua molek, keluar dok molek, dia akan jadi panah. Gesek tali tu, kadang-kadang luka tali pun ada. Boleh nyebabkan putus lah. Kalau saya gitu lah. Mana roller memang paling utama lah. Kalau kat lain pun ngecek juga. Dari segi pusingan apa tu, tu wajib apa. Cuma biasanya susah nak kena kat lain lah. Roller tu lah. Jadi kalau ikut mesin-mesin abang semua nampak macam jenis dewa lah tu. Memang minat dewa. Kalau ikut minat dewa, selagi kalau dia ada kerosakan benda, sebab tu saya pakai spatter je kan. Mana saya boleh halik pak dia ni. Sebab barang dewa ni kalau ikut dulu lah, tahu aku learning ada dah, dia susah sikit spare part dia. Jadi kita boleh pusing-pusing gitu lah. Macam kena drag kosong, kita kukur. Baru ni macam kena power knob ni patah. Kita alih handle lain dulu, dia boleh masuk handle lain. Itu dia lah mana saat ni lah. Kalau saya nak beli mesin pertama saya nak wangai dan nak rasa sedap sikit main ikan besar, biasanya abang showkan harga berapa? Paling orang kata nak kata tinggi tak tinggi kau, mana sedap dak lah. Dia kau tanya yang ni pun bawah 500 bawah pun boleh main dah. Boleh dah. Sebab learning dia macam keluaran ni dia harga ekonomi. Tapi mereka bentuk dia, batu material dia pun boleh pakai dah. Gitu. Macam tadi pun macam-macam jenis tadi kau. Kalau ikut pengalaman tadi lah, kena test dulu lah. Tengok ikan. Kalau kita tak test pun kita dengar review daripada orang apa. Gitu lah. Pertahanan sebab katanya kalau kita nak main contoh sebab tandingan ni pun, kalau ikan buta pun kira tau. Gitu jadi lah. kalau nak main ikan buta, tali lain kot orang kata. Rambut dia lain, Rambut dia lah. Biasa dia pakai dawa nak kata. Rambut dawa. Waktu atas maknanya kepandaian masing-masing lah. Ada orang pakai dawa, ada orang pakai benda kablah ke apa, saya tak ingat kot. Rasanya abang lebih 20 tahun dah kot ngai kot. Ada tak? Mana sepanjang tu, untuk maaf tanya ni, berapa, mana hadiah berapa abang pernah menang?
Mana ni? Tapi pernah naik podium maksud saya tu. Adalah, dia ada orang naik. top 3 mana Tapi orang kata penuh jadi champion. Adalah. Adalah. Tapi gitulah. Maknanya kalau tanya hamba ni susah lah sikit. Kalau nak 1, 2, 3 tu susah. Lebih pada orang kata keseronokan hobi lah. Kalau kita letak hobi depan tu, kalau kita dok naik podium pun kita dok rasa kejauh sangat gitu. Itu pendapat hamba abang. Betul. Jadi kita terima kasih abang. Saya doakan abang supaya untuk game kali ni boleh naik podium lah. Tak kira nombor berapa pun. Tapi agak ada tangan kosong lah, insyaAllah. InsyaAllah gitulah. Jadi gitulah boh. Dalam persiap kita simple-simple je. Untuk antara peserta pertandingan di RU10 ni, macam abang Majang kita ni, persiapan ikah je. Maknanya tengok matching je lah. Dari segi upang tu memang pakai upang dah hidup. Ikut masing-masing lah. Ikut kita masing-masing, betul tak bang? Betul. Sebab saya ada jumpa pakai upung-upung lah, macam-macam lah. Di Batak. Dia kalau ikut kita tak boleh kata lah maknanya upung-upung ni kan kecil makan, tak boleh kata Kali dari kata sebab ada upung ni bahan diparing so gitu lah. Upang ni kalau bagi dapat hamba lah maknanya terpulang pada keyakinan masing-masing. Tapi kalau saya tanya saya, udang paling paling agak masa paling malu. mana segenap tapi cycle tu je bahan belaka. Faham lah ke? Dulu ikan banyak lah dulu. Dan ni yang berasa ikan dok sebanyak dulu lah. Ada pengurangan. Ada pengurangan lah. Maknanya awal RU10 ni sebab sini patah ni kalau ikut jarang orang baca. Betul lah. Lama dah. Jadi kadang-kadang patah ni kadang-kadang ada je patah-patah kalau ikut dulu tapuk monster tapi hari ni tak ada ke. Macam kalau ikut RU10 ni, kalau ikut dulu pun memang tapuk-tapuk mega lah. Iyalah. Mana dulu pagi buat tasik hok 4 tahun lepas dia ada tahun 2000 apa boleh ingat. Kali ikut memang tapuk besar-besar ikan tu. Situ. Semua yang masuk ni atas air atas cuaca gitu lah. Tak nak kata. Tapi bila game show ni maknanya nampak datang tu mesti cukup lah. Oleh akhir aku kena tu kita tak kata kat orang jadi kita tak ngai tu tak apa barang lain. Betul dah. Kalau dah siapang betul-betul kan makan ikan besar kau. Kan tu gitu lah. Persiapan ni maknanya kalau terjadi pun kita Buat hati dah. Kita kan maknanya. Betul. Jadi terima kasih Abang Majang sebab sudi bagi masa. Terlepas kabar tu lah, semoga maju jaya lah insyaAllah. Jadi gitulah awak-awak persiapan nikah kita di rumah Abang Majang. Ada 3 matching jenis dia Abang Majang. Ni Daiwa kalau ikut Daiwa belaka ni. Daiwa belaka. Tapi Semua nak model lah. Model. Ni kalau ikut Daiwa QD 45 SCW. Ni orang tahun 2020. Mana antara 3 ni baik sedap lah. Kalau ikut ni paling sedap. Cuma dia Apa macam apa tu? lama dia pattern tau. Kau ni baru sikit. Ni model lama. Model ni lama. 2012. Kita skop ni kita main ni. Ni pun kita main. Ni memang servis ni. Kalau ikut Terengganu kata buat gala lah ni. Buat belat buat ngai saja-saja. Buat ngai tu buat turun lah. Tapi gitu lah. Banyak dongannya, banyak dong. Ada lah Wow. Ada kita lah bawa. Terima kasih banyak boh. Kita jumpa pada 25 bulan insyaAllah. Baik.